dalam dunia yang kita pijak ini. Ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Ini kisah pengalaman aku sewaktu mendaki di Gunung Jerai. Aku Azril. Aku ni jenis suka mendaki, bukan sebab nak cari cabaran sangat, tapi sebab aku suka suasana hutan tenang, sejuk dan sunyi. Tapi lepas kejadian ni, aku jadi serik. Gunung Jerai, tempat yang aku ingat cuma ada hutan dan batu, rupa-rupanya menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada yang mata kasar boleh nampak. Ceritanya bermula masa aku ikut satu kumpulan hiking. 5 orang semuanya. Kami plan nak naik Gunung Jerai ikut laluan lama yang orang kampung kata jarang orang guna. Kononnya lebih mencabar dan original. Aku tak kisah pun sebab aku fikir semua gunung sama je naik penat. Lepas tu sampai puncak. Tapi aku silap besar. Hari pertama semua nampak normal. Kami mula awal pagi. Cuaca redup, burung bersiul dan kabus tebal. Tapi masa tengah hari, kami lalu satu kawasan batu besar. Ada bentuk macam kepala manusia separuh terbenam dalam tanah. Seorang kawan aku, Hairul, gurau kata batu tu nampak macam orang tengah sujud. Tapi bila dia nak ambil gambar, kamera dia mati tiba-tiba. Tak lama lepas tu, bateri telefon dia pun habis, walhal baru cas penuh pagi tadi. Kami ketawa saja masa tu, ingat kebetulan. Tapi aku perasan satu benda masa tu, bunyi burung tiba-tiba senyap. Tak ada cengkerit, tak ada daun bergeser, seolah-olah hutan tu berhenti bernafas. Malam pertama, kami bermalam dekat satu kawasan lapang. Ada aliran air kecil. Masa tengah malam, aku terjaga sebab dengar bunyi orang berjalan keliling khemah. Tapak kaki itu perlahan, tapi jelas. Aku ingat mungkin salah seorang kawan nak buang air, tapi bila aku intai keluar, semua tengah tidur. Aku nampak bayang hitam, tinggi, berdiri antara pokok. Bila aku cuba suluh dengan lampu kepala, bayang tu hilang. Tapi aku sempat bau satu bau pelik, macam bunga kemboja, bercampur bau tanah basah. Hari kedua, perjalanan makin mencabar. Tapi yang peliknya, kami rasa macam berpusing-pusing. Kompas tunjuk arah betul, tapi entah kenapa, kami asyik jumpa semula tempat sama batu besar yang bentuk kepala manusia tu. Kali ketiga kami jumpa, semua dah rasa tak sedap hati. Salah seorang, Ijad, suruh kami berhenti dan baca doa. Lepas baca, tiba-tiba angin kuat datang, kabus makin tebal. Dan dari jauh aku dengar bunyi perempuan ketawa perlahan. Suara dia halus tapi menyindir. Hari ketiga, kami jumpa satu kawasan macam perkampungan lama. Ada tiang-tiang batu dan kesan bekas rumah, tapi peliknya, tanah sekitar situ bersih sangat. Tak ada daun gugur langsung. Macam ada orang sapu setiap hari. Masa kami berhenti rehat, aku ternampak seorang budak kecil berpakaian putih berdiri tepi pokok. Dia senyum tapi mata dia kosong. Bila aku panggil kawan-kawan, budak tu dah hilang. Lepas tu, Hairul tiba-tiba rebah. Dia pengsan, mulut berbuih. Kami panik, bacakan ayat kursi, baru dia sedar. Tapi bila dia buka mata, dia cakap, tadi ada perempuan suruh aku jangan kacau kawasan ni. Malam ketiga tu, kami dengar azan. Jelas, sayup-sayup dari arah atas gunung. Tapi waktu tu dah pukul 12 tengah malam. Azan isyak dah lama lepas. Kami tengok jam semua sama. Dan tak ada kampung pun dekat situ. Aku ingat mungkin dari bunian. Ijad suruh kami diam. Jangan sahut, jangan pandang. Tapi Hairul, yang memang jenis keras kepala menyahut, mana surau kat atas gunung ni? Lepas tu, hutan senyap terus. Pagi esoknya, Hairul hilang. Kami cari sekeliling, panggil nama dia,
tapi tak jumpa. Yang kami jumpa cuma jejak kaki dia menuju ke arah satu tebing yang curam. Tapi yang buat bulu roma aku berdiri, ada jejak kaki lain ikut dia. Kecil, macam kaki budak. Hari keempat, kami bertiga je tinggal. Cuaca mendung sepanjang hari. Kami teruskan naik sebab ikut pelan asal. Tapi makin lama makin banyak benda ganjil kami nampak. Ada cahaya hijau berkelip di celah pokok waktu senja. Ada bunyi seruling dari arah angin. Dan beberapa kali kami nampak bayang orang menebas semak jauh di depan. Tapi bila kami sampai tempat tu, tak ada sesiapa pun. Malam tu, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku nampak satu istana batu putih, terapung di celah kabus. Ramai orang berpakaian indah lalu lalang. Ada seorang lelaki berjubah hijau datang dekat aku. Dia cakap, "Kamu dah terlalu jauh. Kembalilah sebelum kamu tak jumpa jalan pulang." Bila aku tersedar, jam aku rosak. Tapi peliknya, hari dah terang dan Hairul ada baring di sebelah kemah kami. Macam tak pernah hilang. Bila kami tanya dia pergi mana, dia cuma senyum. Tapi pandangan mata dia kosong dan suaranya lemah. Malam tu dia tak bercakap langsung. Hari kelima, masa kami turun, kami jumpa satu jalan keluar yang tak pernah kami lalu sebelum ni. Tapi jalan tu lurus dan senang sangat, seolah-olah ada orang buka jalan untuk kami. Bila sampai bawah, kami lega. Tapi bila tengok jam, kami baru sedar. Kami hilang selama 9 hari, bukan 5. Polis dan orang kampung yang datang cari kata mereka dah berhenti mencari 2 hari lepas. Sebab anggap kami sesat dan mungkin dah tak ada. Hairul dibawa ke hospital sebab dia masih tak bercakap. Sampai sekarang, dia tak pernah cerita apa yang berlaku masa dia hilang. Tapi seminggu lepas kami turun, aku terima mesej dari nombor dia tak ada perkataan. Cuma satu gambar. Gambar istana batu putih yang sama macam dalam mimpi aku. Selepas kejadian tu, aku cuba lupakan semuanya. Tapi semakin aku cuba lupakan, semakin kerap aku diganggu dalam tidur. Setiap malam, mimpi aku sama aku berada di kawasan hutan yang penuh kabus. Dan jauh di depan, ada istana batu putih yang bersinar samar-samar. Kadang-kadang, aku dengar bunyi azan dari dalam istana itu. Kadang aku nampak bayang seorang perempuan berjubah biru menanti di pintu gerbang. Wajahnya tak jelas, tapi senyuman dia buat aku seram sejuk. Hairul masih di hospital masa tu. Doktor kata dia tak bercakap langsung, tapi fizikal dia sihat. Aku pergi melawat dia seminggu sekali. Setiap kali aku datang, dia cuma pandang aku tanpa reaksi. Mata dia kosong. Tapi bila aku nak balik, dia selalu bisik perlahan, "Kau kena pulangkan sesuatu." Aku tak faham maksud dia. Aku tanya, "Pulangkan apa?" Tapi dia tak pernah sambung. Sampailah satu hari jururawat panggil aku sebab Hairul tiba-tiba hilang dari wad. Hanya tinggal baju pesakit dan nota kecil ditinggalkan atas katil. Aku nampak jalan balik ke istana. Jangan ikut aku. 2 minggu selepas tu, orang kampung jumpa kasut dia dekat kawasan air terjun bawah Gunung Jerai. Tak ada tanda-tanda lain. Macam dia lesap begitu saja. Sejak kejadian tu, hidup aku berubah. Kadang-kadang, tengah malam, aku dengar bunyi tapak kaki keliling rumah. Bila aku pandang luar tingkap, aku nampak bayang budak kecil berdiri tepi pagar dengan pakaian putih sama macam yang aku nampak masa dalam hutan dulu. Dia tak buat apa-apa, cuma berdiri dan senyum. Tapi setiap kali aku nampak dia, mesti bau bunga kemboja datang menyusul. Aku cuba jumpa ustaz. Dia kata mungkin aku terbawa balik sesuatu. Dia bagi aku air ruqyah, suruh aku bakar pakaian yang aku pakai masa mendaki dulu. Tapi masa aku nak bakar beg lama aku jumpa satu benda yang aku tak pernah perasan. Seketul batu kecil. Bentuknya pelik, macam ukiran kepala manusia separuh. Batu tu sejuk bila disentuh. Dan setiap kali aku pegang, telinga aku berdengung kuat. Aku tak tahu dari mana batu tu datang.
Mungkin aku terambil masa di kawasan batu besar tu dulu. Aku tunjuk batu tu pada ustaz. Tapi sebaik saja dia nampak, muka dia berubah. Dia suruh aku jangan pegang lama-lama. Katanya itu bukan batu biasa, itu batu penanda, milik alam bunian. Bila seseorang terambil penanda ni, makhluk dari alam tu akan mencari jalan untuk memanggil balik pemiliknya dengan apa cara sekalipun. Ustaz suruh aku pulangkan batu tu di tempat asal. Tapi aku tahu apa maksudnya aku kena naik semula Gunung Jerai. Beberapa hari aku fikir panjang. Tapi malam demi malam, gangguan makin teruk. Aku dengar suara perempuan berbisik di telinga. Kembalilah, masa kau belum habis. Kadang-kadang aku bangun tengah malam dan nampak pintu rumah aku terbuka sendiri. Akhirnya aku nekat. Aku hubungi Ijat dan 2 lagi kawan yang masih hidup dari ekspedisi dulu. Cuma Ijat yang berani ikut. Kami naik ke Gunung Jerai semula, tapi kali ini ikut laluan biasa, bukan laluan lama. Aku bawa batu tu dalam kain putih. Hari ketiga mendaki, kami sampai di kawasan yang aku rasa sangat familiar. Kabus mula turun dan bunyi hutan tiba-tiba senyap, sama macam dulu. Aku tahu kami dah dekat. Aku keluarkan batu tu, letak di atas tanah dan baca doa yang ustaz ajar. Tiba-tiba, tanah bawah kami bergetar perlahan. Kabus jadi tebal gila. Dan dari celah kabus tu, muncul lembaga perempuan berjubah biru, sama macam dalam mimpi aku. Dia berdiri jauh, tapi aku boleh rasa pandangan dia menembusi aku. Dia cakap dengan suara lembut tapi tegas. Kau dah pulangkan hak kami, tapi yang seorang itu telah memilih untuk tinggal. Selesai dia cakap, batu tu pecah jadi debu dan angin kuat bertiup. Bila aku buka mata, kawasan tu kosong semula. Tiada kabus, tiada suara dan suasana kembali seperti biasa. Kami terus turun tanpa banyak cakap. Tapi ada satu hal yang buat aku tak tenteram. Masa aku balik ke rumah, aku terima mesej dari nombor Hairul, nombor yang sepatutnya dah tak aktif. Mesej tu cuma ada satu ayat pendek. Aku tenang di sini. Jangan cari aku lagi. Sejak hari tu, gangguan berhenti. Tak ada lagi suara, tak ada lagi bayang. Tapi setiap kali aku lalu bawah Gunung Jerai, aku rasa macam ada mata yang perhati dari jauh. Dan kadang-kadang, bila angin malam bertiup dari arah gunung, aku dengar bunyi azan sayup-sayup, sama macam malam di hutan dulu. Cuma kali ni, aku tak lagi cuba cari dari mana datangnya. Sebab aku tahu, ada dunia lain yang memang tak sepatutnya kita jejaki.